Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Cikgu dah bagi soalan pada kamu untuk kamu cuba sepanjang PDP PDPR di rumah. Okey, jadi cikgu harap kamu buat dan tulis di dalam buku. Jadi kamu kena cubalah benda ni. Okey, kita tengok soalan yang pertama, iaitu soalan berbunyi faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, faktorkan setiap ungkapan berikut. Okey, soalan pertama kita nak faktorkan X kuasa 2 tolak 7X tambah 12. Okey, jadi cara dia adalah kita tulis X kuasa 2 di sini. Okey, jadi kita tulis X kuasa 2. Okey, kemudian kita ambil 12, kita letak di sebelah kanan dia. Okey, lepas tu kita buat satu garis lurus menegak macam ni. Kemudian sebutan negatif 7X kita tulis di sebelah kanan ini. Okey, untuk ruangan ini, apa yang kita kena tulis di atas ni? Di atas ni nak kena tulis apa? Jadi kita tengok. Okey, untuk di sebelah kiri ini, kiri kepada garis ni, iaitu dia merupakan hasil darab nombor ataupun sebutan. Di ruangan ini, kita akan tulis, kita kena cari hasil tambah dua sebutan. Okey, hasil darab dua sebutan di sini, kita tengok yang pertama adalah X kuasa 2. Jadi, apa darab apa dapat X kuasa 2? Mestilah X darab X dapat X kuasa 2. Okey, kemudian kita kena fikirkan 12. 12 ni apa nombor supaya darab dapat 12? Dia boleh jadi 4 kali 3. Dia boleh jadi 2 darab 6. 6 darab 2. 3 darab 4. 12 darab 1. 1 darab 12. Okey, dalam banyak-banyak tu kita kena pilih nombor yang paling kecil. Okey, jadi kita akan pilih, iaitu kita akan pilih 4. 4 kali 3, 12 kan? Okey, so kita tulis 4 kali 3, 12. Okey, betul lah. Okey, kemudian kita darab silang. X darab dengan 4 dapat 4X. X darab dengan 3 dapat 3X. Okey, tapi kalau awak tengok kat sini, bila kita semak, kita tambah dua sebutan ni, dapat tak negatif 7? Tak dapat. Jadi, kalau tak dapat, kita kena bubuh tanda apa sepatutnya bagi dapat? Ya, kita kena bubuh negatif. Jadi, negatif 4X tolak 3X, dapatlah negatif 7X. Disebabkan kita bubuh tanda negatif, maka yang di sini pun kena tambah bubuh negatif juga. Okey. Jadi, hasil faktor dia adalah yang berada di sebelah kiri ini. Okey. Jadi, kita akan tulis X tolak 4. Okey, cikgu kecilkan sikit. So, kita akan dapat X tolak 4. Dan satu lagi, X tolak 3. Okey, so kita ambil ni lah. Ni X tolak 4. Dan yang satu lagi faktor adalah X tolak 3. Okey, itu adalah cara kita faktorkan. Jadi maksudnya hasil faktor dia bagi X kuasa 2 tolak 7X tambah 12 sama dengan inilah jawapannya. Okey, yang inilah jawapannya. Okey, ini adalah hasil faktor dia. Okey, kita guna kaedah ni. Okey, seterusnya kita pergi tengok soalan yang berikutnya, soalan nombor 2. Okey, sama jugalah kaedah dia. Susun macam mana? Yang langkah pertama, X kuasa 2. Yang ni 15. Nak tulis positif 15 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, lepas tu, negatif 8X. Okey, fikirkan. Apa darab apa dapat X kuasa 2? Ya, X darab X. Okey, 15. Kita ambil 5 kali 3 kan. Okey, sekarang awak darab silang. X darab 5 dengan X darab 3. Okey, jadi kalau X darab dengan 5, awak akan dapat 5X. X darab 3, 3X. Bila awak tambah, dapat tak negatif 8? Tak dapat. Jadi maksudnya kita kena buat apa? Bubuh tanda negatif. Baru jadi negatif 8 kan? Negatif 5 tolak negatif 3 dapat negatif 8. Disebabkan kita buat tanda negatif, maka kat sini pun kena bubuh tanda negatif juga pada mereka. Okey, so pemfaktoran dia kita akan tulis kat sini. X kuasa 2 tolak 8X tambah 15 sama dengan
Okey, sediakan 2 kurungan. Okey, kita nak masukkan apa? X tolak 5 dan juga X tolak 3. So, X tolak 5, X tolak 3. Okey, itu sajalah perkongsian cikgu untuk hari ni. Semoga membantu kamulah. Okey, yang ni kalau kamu tengok pekali bagi X kuasa 2 ni adalah semuanya 1. Nanti dalam soalan dia boleh bagi pekali yang selain daripada 1. Dan mungkin pekali ada yang negatif. Okey, kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Bye!